Sama kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berada di dalam pengajian akidah kita sebagai sambungan maudhu' yang kita dah bicara pada minggu yang lepas. Maudhu'nya gugur seseorang hamba daripada neraka Jahannam dengan beberapa sebab. Jadi seolahnya seseorang tu boleh dikatakan hukumnya dia tu kena masuk neraka Jahannam, tetapi dengan beberapa perkara dia buat sana itu dapat lepas dia daripada api neraka Jahannam. Yang kita telah sebut dulu dah 7 sebab pada minggu yang lepas bersangkut dengan perkara yang nak boleh melepaskan seseorang hamba daripada neraka sana itu. Kemudian pada malam ni ia masuk sebab-sebab yang ke-8. Ia kata di sininya ialah ahwalu yaumil qiyamah wa syadaiduh. Ni pensyarah kitab akidah atau hawiyah kita ni, ia katanya setengah daripada sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala dapat melepaskan seseorang hamba dia daripada neraka Jahannam tadi dengan sebab haru-haru yang ada pada hari kiamat. Nak ayat kata susah, dia kena susah pada hari kiamat sana itu. Kadang-kadang habis dosa dia dengan masa dia berada di pada mahsyar. Dulu kita pernah dengar hadis dah. Kadang-kadang seorang hamba sana itu dia kena azab kubur. Setelah mana bangkit manusia daripada kubur menuju pada mahsyar tu, dosa dia sudah habis dah. Mana kata habis dah, dia pergi pada mahsyar tak ada kena azab apa dah lah. Dapat duduk di bawah bayangan arah. Tu. Dan ada segolongan hamba lagi tu tak lepas lagi dia sana itu. Hingga dia kena juga azab haru-haru pada hari kiamat tu. Bermulanya daripada kubur hingga seterusnya. Tu nak ayat katanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mai royak pada kita katanya ayat wa akhrajatil ardu asqalaha wa alqat ma fiha wa takhallat. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala royak pada kita kata semua orang mati tu duduk dalam perut bumi belaka. Bumi tu rasa berat dia tu, berat dia duduk dalam perut dia sana itu. Lalu itulah bumi tu Allah Taala perintah suruh mengeluarkan manusia duduk dalam bumi tu. Duduk dalam bumi tu suruh kait rubik. Lalu tu bumi pun kait rubik lah. Di situlah manusia tu tubik daripada kubur masing-masing sana itu pergi menuju kepada pada mahsyar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala wayak kata pada mahsyar tu Tuhan ganti bumi lain. Yauma tubaddalul ard. Hari yang Allah Taala gantikan bumi. Setelah mana Allah Taala peracurkan bumi ni Tuhan ganti bumi lain, itu dikatakan bumi mahsyar. Nabi kata asyaddu bayadan minal laban. Dia tu bersangat teh putih pada susu. Putih Allah kena putih susu tu lah. Putih pada tu lagi ayat tu bumi tu. Cerah bersihnya. Lalu itulah manusia tu tubik daripada kubur masing-masing tu pergi pada mahsyar dalam hal keadaan telanjang lah, tak ada pakaian. Sebagaimana Allah Taala katanya supaya kata harimu beranak tu lah. Kita beranak tubik daripada perut ibu kita
tidak ada pakaian. Maka manusia tubik pada kubur, di pada mahsyar pun tidak ada pakaian pada hari itu. Tu penuh Nabi kita duk royak dah kata benda ni akan berlaku pada masa Nabi duk mengajar dulu. Setelah mana Nabi mengajar gitu tu, lalu tu isteri Nabi nama Aisyah dia tanya katanya, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yata tino apa tu? Tanya Nabi. Aisyah Hasan Meski. Nabi jawab katanya, gitulah. Yang zuru ba'duhum ila ba'. Lepas tu pakak dia tengok ke mari gitu kan. Aisyah tanya. Lalu tu Nabi jawab kata, faqala ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Pekerjaan pada hari itu tu bersangat takut, habis gerung, habis arah lah. Daripada bahawa duk bergaduh nak tengok setengah pada setengah. Tak ada duk bergaduh nak tengok pia dah. Hari itu terlupa habis dah. Mana ibu, mana bapa. Tu dia. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi. Mana kakak, mana pok, tak ada kira pia dah. Jaga diri masing-masing lah. Nak boleh duk, nak boleh menyawa, nak boleh duk. Tak ada azab. Tak ada bergaduh dah tu. Nak royak katanya. Nabi katanya benda tu bersangat sangatlah pada hari itu. Nak royak tak ada bergaduh dah. Nak tengok mu tengok ku tu. Masing-masing ada rasa susah diri sendiri tu lah. Tu hari yang Allah Ta'ala tu bakit manusia pergi pada situ. Nak royak tak dalam hal keadaan tu takutlah. Takut gerung dan sebagainya. Dan Nabi royak lagi pula pada hari tu juga dikatakan hari yang Allah Ta'ala kata yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang berdiri manusia bagi Tuhan, bagi Tuhan sekalian alam ni. Manusia pakak mari duk berdiri belaka nak menerima hukuman Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Lepas tu bukan senang tu, bukan senang lah duduk situ tu. Nak sapa pada bumi mahsyar tu macam-macam lah manusia semenjak daripada Nabi Adam alaihi salam tu pakak pergi situ tu hingga tak ada tempat di pada mahsyar tu. Tuhan peluah bercakap dah. Laksana kata bumi, Tuhan kata bumi 7 lapis ni, seolah Tuhan kata buka jadi selapis-selapis itu peluah. Hak 7 duk tindih itu sebab kertas keping tindih 7 keping ke, buka itu Tuhan peluah. Manusia ambil daripada Nabi Adam hingga sampai Nabi Muhammad kita ni menuju pada mahsyar ni hingga tak ada tempat setapak pun ada luar pada hari itu. Nak royak tempat duduk tu. Tak ada kata manusia tu boleh rehat, boleh duduk senang, boleh duduk molek duduk. Malaikat hak orang dapat duduk bayang arah lah pada hari tu. Hak lain tu kau habis cakap orang panggil kata tindih tu kalau dah boleh duduk gitu ya, boleh tok kaki ya. Sebab itulah datang riwayat hadis kata hari itu tu hari yang bersangat susah. Nabi royak kata matahari hampir sengoti dekat dengan makhluk. Apatah lagi kita di hari ni matahari hak di dunia hari ni jauh pun kalau kita duduk tengah hari tu habis panas nak royak tak boleh. Apa ketah lagi matahari yang ada pada hari tu Nabi royak katanya panas bersangat panas. Dia katanya nak royak tak dekat dengan manusia tu hadis royak kata bimi kedari main 1 mil nak royak kata kau dah dekat sangat lah. Kalau kita nak kira 1 mil tempat kita ni masafah 1 mil ni nak royak tu sekilo lebih gitu monya nak royak tu dekat sangat pada hari tu. Nak royak kata hari tu hari yang manusia ni dapat terima kesusahan. Dalam hal tu Nabi katanya manusia saat itu berpeluh. Lemahlah peluh dia sendiri, lemahlah peluh. Ni hak dah royak ni kata manusia hak jenis hak kena seksa ni lemahlah peluh. Mana peluh tu mengikut amalan dia. Muka manusia ketak cik tu jadi air di peluh dia tu. Naik. Hingga siapa dia mau ni peluh sekat lutut. Dia ni peluh sekat paha dia. Hak ni peluh. Dia katanya sekat tekak. Tu dia, sekat dada masing-masing lah. Dan Nabi royak lagi setengah daripada hamba tu ila ansafi uzunaihi. Hingga sampai 2 telinga ni. Peluh dia tu jadi boh air naik tu hingga sampai 2 telinga dia ni. Dengan makna 2 telinga ni boya lemah, boya lengah kau dia tunduk makan peluh dia. Boleh lengah makan peluh dia. Nak royak kata susahnya pada hari tu.
Riwayat katanya fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Tu hadis riwayat sahih katanya pada hari itu tu nak atau qada sehari tu kalau kira kat 50,000 tahun. Masya-Allah. Kalau kita tak beriman dengan benda gaib tak pasal tak nak percaya benda-benda ni. Kalau kita tak percaya dengan hadis sahih tak pasal tak boleh terima benda ni. Hadis sahih riwayat fi yaumin. Hadis Bukhari Muslim dah tu. Hari itu tu kana miqdaruhu 50,000 sanah. Qada kada bani lah ni hingga sampai 50,000 tahun. Auzubillah min zalik. Tu. Nak royak kata duduk dalam pada masyarakat sana itu. Lepas tu hak dia mulai duduk seni tak apa. Ya royak situ katanya was-sa'idu man azallahu Allahu bizillih. Di situ juga manusia hak dapat bahagia. Hak dapat bahagia tu manusia yang berada di bawah bayangan arah. Ada dah. Makhluk lain tak ada dah. Hancur habis dah. Ada bumi mahsyar, ada arah. Syurga arah naik atas lah, tak ada lain. Tu maknanya. Hak tu. Ini nak ayat kata, di situlah dalam hal keadaan yang sebut sini jau'an wa atsyan, dalam hal keadaan manusia tu tubik daripada kubur tu habis gain dah menuju pada padang mahsyar tu. Pergi tu macam-macam lah. Bukan mudah juga duk berjalan lagi menuju pada mahsyar tu. Hingga mana kata manusia ni berjalan lagi tu masing-masing lah. Dia mau ni keadaan cepat, dia mau ni lambat, dia mau ni hingga sebut kata berjalan dengan semai muka pada. Tu dia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Jadi didapati manusia tu bakit pada kubur tu jalan kaki duk atas. Jalan dengan muka. Nauzubillah min zalik. Nak ayat tu dalam azab jalan dengan muka seolahnya jalan dengan muka kepala turun bawah tapak kaki naik ke atas. Dia henyih muka dia tu duk berjalan duk leguk-leguk pergi. Tu sebagai ayat hak mai royak sini. Lalu itulah sahabat tanya Nabi, kaifa yamshuna ala wujuhihim? Bagaimana ya Rasulullah? Berjalanlah mana atas muka? Sahabat pun sebab belik juga. Jalan atas muka kok mana? Maka jawab Nabi-nya, faqala sallallahu alaihi wasallam, alaysa allazi amshahum fid dunya ala arjulihim biqadir ala an yumshiyahum fil akhirati ala wujuhihim bala innallaha qadirun ala zalik. Ini pun hadis sahih Bukhari Muslim. Mai riwayat katanya Nabi kata mun seorang berfikirlah hatu tu Allah Taala kuasa we manusia berjalan atas dunia ni atas kaki, maka Allah Taala kuasa juga nak we hamba dia hak kena seksa sana itu berjalan atas muka di negeri akhirat. Tu dia. Tu jelas nak ayat tu mengikut amalan dia lah maksudnya. Hak bahagia tak apa duk bayangan arah. Mana kita. Bayangan arah tu pelik juga mana katanya dapat we teduh kepada orang-orang hak beriman dengan Allah Taala yang kita ngaji hamba-hamba Allah Taala hak duk boleh duk bayangan arah sana itu dapat duk lah. Ini dia panggil kata dalam hal keadaan dalam tu juga dah go lapar tak dah nak royak lah duduk di pada maqis tu sama tara nak jadi boleh terima hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala saat itu. Tu dia. Dan pada hari itu juga mengikut jelas daripada riwayatnya katanya di pada masa tu juga gapo dia Nabi ada sebut mari katanya manusia yang dahaga pada hari itu dia adalah dapat dia saat itu minum daripada kolam Nabi saat itu. Jadi kok tu manusia dahaga beriman dengan Allah Taala tu boleh minum daripada minuman kolam Nabi. Dia panggil haud. Orang panggil sungai ataupun kolam hak Nabi kita saat itu. Allah mana tak tahulah. Mengikut riwayat hadis katanya Nabi riwayat tu haudi min adnin ila Umman. Nak riwayat tu panjang jauh dia. Kolam Nabi tu jauh benar, tak tahu kata apa ratus kilo, tak tahulah. Daripada Negeri Adnin ke kepada sampai Negeri Oman. Jauh. Nabi kata ma'uhu asyaddu bayadan minal laban.
Air kolamku tu bersangat teh putih pada susu. Wa ahla minal asal. Manis lebih daripada nasi madu lagi. Wa akwabuhu adadu nujumis sama. Lepas tu cetang-cetang dia tu. Gelas-gelas tu. Cetang-cetang untuk nak minum sana tu. Pilih ngebitai di langit. Banyak. Noyak tu kolam Nabi ni bersangat terluah. Panjang pula. Banyak gelas-gelas sana tu. Man syariba minhu syurbatan lam yazma' ba'daha abada. Pia-pia boleh minum kolamku ni, orang tu tak dahaga dah selepas pada tu selama-lamanya. Makan ni lepas dah tu nak sedap mulut, tak ada tak nak kenyang, tak nak sedap mulut gitu ya. Balik dahaga tak ada dah. Tu dia katanya. Jadi makna katanya umat Nabi hak tani hak kata dapat dia bayang arah tani tu, mana orang tu dapat minum lah. Dapat minum. Dia kata dapat minum dalam hal keadaan dahaga tu dapat minum. Nak ayat kata kita tahu kata sebelah sungai hak Nabi tu nak ayat kata jelaslah yang kita tak tahunya banyak lagi jauh lagi lah tempat nak pergi tu lepas daripada masyarakat tu nak pergi menuju pada syurga tu. Maka di sinilah Nabi cerita kata sungai dia tu panjang lagi pula luas. Banyak cerita-ceritanya nak ayat katanya hak beriman dengan Allah Ta'ala tu boleh duduk situ. Lepas tu dahaga lah. Jadi ayat situ kata hak dahaga, hak susah tu pun jadi faedah juga dia. Kalau balik orang beriman dengan Allah Ta'ala. Faedah adalah haru-haru akhirat pada masa tu jadi tak apa kat dosa dia. Ikut tu juga. Dahaga lah nak makan minum tak boleh lah, panas lah, peluh lah, nak ayat terlemah lah. Jadi ayat tu adalah satu. Kadang-kadang habis dosa dengan satu. Tu dia habis dosa dengan hak berlaku daripada pada masyarakat itu. Tu dia. Lepas tu hadis ni mai royak katanya Nabi royak ta'ala wa annahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhadhu bihim zata shimali. Lepas tu kok beberapa banyak hamba-hambaku itu umat-umatku Nabi kata mari ambillah demo ni mari minum air sebelah ni, demo ni minum air sebelah ni, macam-macam lah dia panggilnya. Tu dia. Pada dapat hati beberapa banyak juga daripada umatku juga diambil dengan mereka itu zat syimal. Jadi nak ayat katanya seolahnya jadi dia tu nak pergi minum sungai Al-Kausar tu, mana kata nak pergi minum dalam keadaan apa sebelah kiri lah. Kalau nak ambil sebelah kiri, padahal kaedah dalam agama suruh ambil sebelah kanan minum ke apa tu, dia nak pergi ambil sebelah kiri. Tu dia. Ataupun boya nak ambil tu melekat pegang. Tak boleh. Tak boleh makan. Nabi pernah ayat tafa'aqulu ya rabbi ashabi. Aku pun kata ya rabbi wahai Tuhanku ashabi. Gano hak ni tak hamba aku ni itu umat aku tak boleh ambil ni. Seolahnya kalau lah kita kata ya nak ambil kat tangan kiri tapi tak boleh ambil, gayung nak minum tak boleh. Tu dia. Lalu itulah Nabi kata itu salahnya fayuqalu maka dikatakan. Malaikat tu katanya innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, innaka sungguhnya engkau wahai Muhammad la tadri, engkau tak tahu apakah berlaku lepas dak engkau. Hak ni umatmu sengerti tapi yang meretak. Lepas damu ni jadi meretak. Jadi kau tu. Hak meretak tu. Tak ada. Meretak lepas pada Nabi mati, terus zakat pun ada. Abu Bakar tak perangnya tu. Tak boleh minum weh buat ni. Kalau gitu dia kata sininya mana tu. Ada setengah riwayat lagi katanya nafarum min hadhil ummah. Satu kumpulan daripada umat tu nak pergi pada sungai Kausar nak pergi minum. Apabila HP tu dia katanya ub'idu anhu. Jadi salahnya malaikat tu terus minumlah, sepak mu tak boleh. Tu. Pia tu wa haulaihum ahlul bid'ah wal ahwa. Karena mereka itu satu ahli yang bid'ah di dalam agama dan hawa nafsu. Jadi umat dia juga yang turut hawa nafsu, turut benda-benda rekoh dalam buat agama. Kalau hak Quran royak tak ada, kena rekoh. Hak hadis royak tak ada, kena pergi kok lain maksud gitu. Allazina ahdatsu fi dinillah ma laysa min. Manusia hak segolongan hak
rekoh pada agama Allah Ta'ala tu yang bukan benda agama. Benda-benda bukan hak agama gitu, duk nampak sekat dia ya. Hak tu juga mereka daripada golongan umat Nabi yang tak boleh minum Sungai Al-Kausar tu. Denda situ. Duk leh kat draga susah itu. Tapi dalam hatu pun ya ada kelima syahadat. Itu. Ada kelima syahadat tu susah, tak boleh minum, lapar habis lapar. Dahaga habis dahaga. Dengan dapat tu dapat kat pun ni juga. Daripada fuk ni pun dah akan dapat kat pun ni juga. Tu nak ayat kata kelebihan umat Nabi Muhammad tu ada harap pe lagi lah. Tu kita baca je kata kalau gitu kok. Dia seli hak dia. Sini kita dah baca hak Nabi, hak tu hewan Nabi ya. Tu kita baca ni kitab je cara hak akhirat. Nama dia Syekh Abdul Azim, orang Mesir. Dia kata kitab Al-Yawmul Akhir, sakut pak hari akhir ni. Dia kata fa'alaikum bis sunnah. Kalau kita gak mestilah fokmu semua ni nak turut sunnah lah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Muhdatsat rekah lah. Wa iza aradta ya Abdullah, apabila engkau hendak hai hamba Allah, antakuna mimman yaridu haudar rasul, kalau mu nak gi boleh minum air sungai rasul kak, faktafi asarah, mu cukup pilah hak kesan-kesan Nabi saat itu. Wa tamassak bi sunnatih, mu pegailah dengan sunnah Nabi. Wala tahdas, dan jangan mu duk rekahlah fi dinillah syai'an, satu rekahlah bab agama Allah Taala. Pakai gitulah. Kalau mengikut hak kita dengar tadi. Ni nak ayat katanya dalam hak manusia tu dahganya, seksanya, duk le peluhnya, macam-macam lah, muka duk le peluh. Kalau duk le air lama-lama tak ni peluh dia pula, bahu habis bahu lah. Nak ayat kata habis-habis gamuk pada hari tu. Nak ayat pada hari tu juga dalam hak tu orang mukmin tu dapat panggilan daripada Allah Taala, ainal mutahabun bijalalil yaum azallahum fi zilli uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Adapun orang-orang mukmin yang soleh, orang mukmin hak soleh hak berjuruh tu, Allah Taala panggil ainal mutahabbuna bijalali al-yaum. Mana manusia hak yang aku kasih, hak mereka itu pun kasih terhadap nabiku, terkasih terhadap ajaranku. Mana uzilluhum fi zilli, aku nak meneduhkan pada bayanganku yauma la zilla illa zilluh, hari yang tidak ada bayang melainkan bayanganku ialah arah Allah Subhanahu wa taala. Tu ni kita akidah ahli sunnah, kita boleh dengar macam-macam ni. Kalau akidah orang tak suruh mana kok payah. Itu ni duk kecek pada masyar ni, letak tu arah Allah Taala duk cakap. Allah Ta'ala atas segala makhluk. Saya kata mana? Hamba aku. Di mana duduk mana hamba aku beriman? Aku nak duduk teduh bayang arah tu. Tu kata gitu pada saya teduh dah lah bayang arah dia. Pada tu maka situ tubiklah hadis Nabi katanya 7 kumpulan manusia ramai tu, imam adil, orang muda beribadat pada Allah, orang laki-laki bergantung dengan masjid, orang manusia kasih kasih dia tu kerana Allah. Segulungnya manusia tina jatuh supa, dia jaga kemaluan dia, tak berzina, walaupun dia setujulah mana janguk comel lah mana pun tak sih. Dah segulungnya manusia sedekah wa amal tu susu hingga tangan kanan bui, tangan kiri tak tahu. Segulungnya manusia yang zikir pada Allah Taala dapat duduk bawah bayangan arah. Tu dia. Lepas tu tak ada apa tu. Pahal lain lagi tu duduk pada masa tu, duduk sentiasalah duduk dalam bumi mauqif tu, sentiasa duduk dalam azab yang mana Allah Taala sebut pada hari itu juga di dalam ayat yang Allah Taala sebut katanya apa? Yauma sini katanya tu. Dia kata tasyibul hal wildan. Pada hari itu Allah Taala sebut yauma yaj'alul wildana syiba. Hari ni juga ada hari budak-budak tumbuh hubal. Nak ayat tu budak-budak tumbuh hubal. Kerana hari susah tak ada arah nak ayat. Manusia patut gak dia duduk susah sama-sama tu dia bangat tumbuh hubal. Tak kata. Susah duduk susah dia gapo gitu ni, susah ni. Hubal bangat tumbuh. Kerana otak dia duduk susah tu bangat tumbuh hubal. Ni Nabi banding kata hari tu hari haru-haru hari kiamat tu budak halus budak tu tumbuh hubal. Nak ayat tu budak pun terkejut, ayat tu habis-habis susah juga.
Walaupun dia tidak ada salah, tapi duk tengok susahnya manusia pada hari tu kok, habis-habis cakap lah, takut gerungnya hingga tumbuh ubai. Dan Nabi royak tu pada hari itu juga apa? Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Terkejutnya hari tu manusia kalau orang tino kalau ada mengandung jatuh kandungnya dia. Dia terkejut budak tu ada mengandung tu jatuh kandungnya dia. Nak royak tu suk terik. Tu. Mu tengok mana hari tu saya kata sebut orang gila, padahal tak ada gila kali. Tu saya sebut dalam Quran dia katanya hari tu ya wataranna sasukara wa ma hum bisukara. Tengok sebut orang gila pada hari tu tapi tak ada gila kali. Tu nak ayat katanya duduk dalam hal keadaan susah tu bibar apa lama, bukan sikit. Tu nak ayat kata duduk daripada masyar tu. Dan di situ juga Nabi katanya diazabkan mereka itu pada bumi Maukis sana itu tengah daripadanya manusia-manusia yang tak ada wis zakat. Tak ada wis zakat harta. Duduk pada Maukis tu. Bakal dia tengok muka rasa terkejut, rasa takut. Tak ada kira lah sama ada zakat emas, zakat perak, hak tak tunai hak tu. Jadi dia kena seksa di hari tu dia katanya. Hari yang Allah Ta'ala menjadikan emas perak dia jadi treko. Mai treko jadi api treko. Fayakwi biha jambahu. Mai api treko apa mai dia genyeh dia. Dia genyeh dia dengan fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Pada masa hari tu hak kena teruk tu hingga siapa? Sehari itu qadar 50,000 tahun. Doa ayatullah tak ada ubah-ubah. Hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Tu. Dalam hal keadaan kena bala susah kita gini tu, didapati segolongan hamba Allah Subhanahu Wa Taala tu, lepas pada tu kadang-kadang dia sana itu tak apa dah. Jadi habis dosa dia dengan terima bala yang ada pada masyarakat tu. Lepas tu tak ada apa, pergi jalan segar lah. Tak ada. Pergi jalan segar. Tu. Kadang-kadang orang ni tak dok lagi, tak habis lagi buat dah. Wa imma ilan nar. Kena kena aku buat dah. Tu na'udzubillah. Kita harap tu buat kita tak tosir mula siapa tangguh azab kubur tu. Kita azab dunia jadilah. Tak ada. Azab dunia jadilah. Kalau azab kubur jangan teruklah. Jangan lama seolah gitulah. Tu dia. Nak ayat katanya sungguh kita yakin kata benda ni tu faedah juga bagi kita, tapi kita tosirlah benda ni. Ni. Pas di situ macam-macam lah. Kalau hak orang pelaga lembu pun lembu mari tanduk tu tempat balas saya situ. Tu nak ayat katanya yuqda bainal ibad. Hak tu hukum di atas hamba dia. Salah sama-sama hamba dengan benatai pun benatai bakik. Besok dok katok benatai dia buat zalim benatai semua tu bakik mari balas. Dia panggil. Ni nak ayat kata adil Allah Subhanahu Wa Taala ni tu. Lepas tu kalau dia ayat sini ke lama. Sehari fi yaumin, pas hari ya. Tapi kan ambil kedaruhu 50 alf sanah. Qadar 50,000 tahun. Terima kita beriman dengan benda baik. Mudah kita beriman dengan benda baik. Lepas tu lah dalam hak kira hak ni rasa tak seduk dah hidup. Jadi rasa puak-puak kena seksa lagi pada masa tu pun tak boleh duduk mudah-mudah. Kita tu kena neraka teruk sangat duduk sini ni siapa tangga tu. Syurga ke syurga neraka lah rasa teruk sangat lah. Mana duduk habis-habis gamuk sini. Bahawa manusia sebab tu juga walaupun manusia hamba Allah Ta'ala yang soleh dapat duduk berbayang arah pun, jadi makna rasa tak boleh duduk jugalah. Rasa tak boleh tengok, rasa serabut, rasa susah juga. Boleh lepas sangat-sangat lah. Tak ada. Pada duduk sini ni. Itulah timbul yang panggil hadis syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis syafaat ni nak ayat tu panjang lebar lah. Akhir-akhirnya Nabi kita lah pakak pergi minta Nabi tu tak jamin, hak ni pun tak jamin. Lepas tu akhir-akhir sekalinya pergi minta pada Nabi Muhammad. Cari Nabi buka tempat luah. Dunia ni pun kita cari payah temu dah, manusia penuh dunia kita ni. Luah 7 bumi ni buka pula. Lepas tu manusia ketak cik. Pagi cari Nabi tu, Nabi ni akhir-akhir pergi cari Nabi Muhammad duduk mana. Fok cari Nabi tu fok berjurus dah lah. Pergi cari Nabi tu. Akhir-akhir bertemu Nabi. Lalu itulah
Pergi jumpa dengan Nabi, ya Muhammad anta Rasulullah. Tu dia. Jadi orang Islam pada hari tu kan tak apalah. Hari tak ada hukum dah. Nak royak atas dunia ni kita tak boleh nak panggil ya Muhammad itu. Akhirat tak ada hukum dah. Dah itu. Sama berlaku dah. Tu dia. Lo ni Nabi dengan malaikat tu tak apa, malaikat panggil Nabi, panggil Muhammad tak apa, ya tamnain dia. Akhirat esok ni ayat katanya betul dah. Tak ada hukum dah hari tu. Pergi cari ya Muhammad anta Rasulullah. Puji Nabi lah, isfa' lana illa rabbik. Minta Nabi tolonglah buat kami ni. Teruk ni ala tarama nahnu fi. Tengok kami duduklah mana buat kami ni teruk ni. Walaupun hak kita boleh duduk senang pun senang tak ke mana. Hak susah tu susah bercakap lah. Tu dah. Lalu tu tak apalah Nabi katanya, analah tak apalah. Kalau kita gak pakat setuju supaya aku minta Tuhan hukum tak apa, aku pun terimalah. Fa'antaliku Nabi pun tak apa. Lalu Nabi pun pergilah fa'ati tahtal arsy. Nabi pun gilah duduk di bawah arah. Tu dia. Fa'aqa usajidan li rabbi, maka aku sujud. Aku penjatuhkan sujud bagi Tuhanku. Sujud Tuhan. Sujud Tuhan di bawah arah tu. Tuhan tak ada sujud apanya. Tak ada. Tu dia. Sujud bawah arah. Tu dia. Sujud bagi Tuhanku dia katanya. Kerana jelas Nabi duk ayat dah kata Tuhan tu tinggi di atas arah. Lepas tu Nabi ke sujud bawah arah kau kena tepat dah lah. Malaikat dia mau tak boleh terima hadis tu tak apalah, dia mau pergi syarah kat lain dah. Tu dia pergi sujud tak suruh mana ikutlah tu. Tu dia. Sujud bagi Tuhanku. Sujud tu tak ada apa. Duk tasbih Tuhan gitu, subhanallah walhamdulillah gitulah. Tak ada nak kata apa. Lalu tu Tuhan kata, ya Muhammad, hey Muhammad, irfa' ra'saka. Akaklah kepalamu tu. Mun sujud tak akak kepala lah, sal tu ta. Mu minta lah, minta ke apa? Wasfa' tu syafa'. Mu minta syafaat tu aku nak syafaat lah. Nabi pun fa'arfa'u ra'si. Aku pun akik kepala aku. Aku kata ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Tak ada kata apa. Umatku wahai Tuhanku. Umatku wahai Tuhanku. Umatku dululah. Duk panggil gitu. Ya umat ya dululah, umat lain tak ada masuk kerana ya kau dulu nama lain ni. Tu pasal kaedah dia ada. Tak ada. Puak dia orang cuk dia je kena dia dululah. Lalu itulah saya kata ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisab alaihim min al-babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fi ma siwa zalika min al-abwab. Tak apalah kalau gitu, inilah masuk umatmu hak tak ada nak hisab tu, pergi sebelah pintu alik kanan tu, daripada pintu syurga pergi masuk orang tak nak hisab tu, tak ada kena pergi lain dah, tak ada kena duduk panjang dah, pergilah kat tu. Tuhan benar supaya Nabi kita tu pergi umat dia tu royak pelorang lagi. Hak tak kena hisab tu pergi kat tu. Tu dia, hak tak ada kena hisab. Jadi tak ada kena itu dah lah, tak kena hisab. Timen dah lah. Tu mana katanya. Lepas tu pas pada tu lah turun mizannya. Turun timennya pada hari tu. Turun mizan, timen. Ada riwayat kata timen buku amalan kita tu. Hadis meriwayat tu buku timen ada setengah hamba tu buku amalan timen sebelah kanan ni. Saya kata hari tu alzamna uta'irahu fi anuki. Jadi amalan dia tu mari terbai, mari buku catatan mari sebelah kanan ni penuh lagi. Kalau ni amalan kebaikan, ni amalan jahatan. Baik. Kita tu buku tu timen, tengoklah tu. Mana berat dosa dengan pahala. Sebahagian hamba tu timen tuai. Kilo tu naik dah kilo. Tak ada. Naik dah kilo ni berat ana dosa dengan pahala. Tengok itu. Tu nak ayat katanya, dia panggil kata, barulah siapa tepat masa timbel dia hari tu. Nak ayat tu barulah kira nak timbel baru. Sebab tak boleh duduk, tak mahu duduk dari situ. Timbel situ. Dia panggil daripada masyar tu. Maka di situlah makna kata tak kalau mizan pun turun ke apa di situ. Di situlah Allah Taala mai ayat al-Quran katanya, kalla iza dukatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada hari nak hukum manusia di pada masyar tu juga, mana katanya setelah mana Allah Subhanahu wa taala buat turunlah hak mengikut kehendak Tuhan tak itu,
Di segi timai kelo mung kata Nabi Muhammad ni ada kelo cara dia, Nabi lain ada kelo cara dia, masing-masing dah. Tu dia. Di situlah Tuhan katanya wajah arabuka, dan datang Tuhan engkau pada hari itu. Lagi pula para malaikat bersah-sah nak ayat atau pada hari itu sana itu. Mana katanya tak kalau Allah Taala datang tu manusia sama Allah dah, malaikat sendiri pun akan masuk sah-sah belaka. Tu nak ayat kata hari itu, hari yang mana katanya pada berlaku hukumnya di pada masyarakat sana itu. Kalau mengikut hak Ibn Abbas wajah, cerita ayat ni cerita ayat di pada masyarakat bumi yang satu ni, kalau mengikut Ibn Abbas wajah tafsirnya, dia kata wa nazzalal malaikatu tanzila. Hari tu ni pakak turun habis. Mula-mula dia ayat cerita tu jadi itu sikitlah. Ibn Abbas tu ayat cerita tu kita ubah kelik sikit. Ibn Abbas ayat kata hari Allah Taala hipu manusia pada bumi yang satu daripada masyarakat tu dia. Jin, manusia. Lepas tu sakut pak dengan binatang. Ada binatang jinu, ada binatang buah hak sakut dengan manusia tu. Ada soalnya semua makhluk lah nak sakut kena hisap pada hari tu. Ni royak ubah kelik sikit. Dia katanya belum daripada Tuhan nak peracu alam atas sana itu. Dia katanya fatan syakus sama dunia fayanzilu ahluha wa hum aksaru minal jinni wal ins. Jadi dia katanya didapati riwayat sini kata tak kalau kumpulan langit pertama tu puak ahli dia pakak turun belaka pada masa ni. Banyak kenya dia tu daripada puak golongan jin. Tu dia. Hak langit dunia ni daripada urusan manusia pun ada juga hak makhluk Allah Taala tanya tu duduk langit dunia. Tak kira lah fiya wala nabi wala fiya pun. Hak tak ada mati tu. Hak le kubur, cara le kubur tu. Lepas tu pula hak langit yang kedua apa tu juga. Tak kalau Tuhan peracur langit yang kedua tu pakak turun daripada ahli dia sana itu. Dia katanya hak langit yang kedua tu banyak kenya al malaikah. Tu dia. Wa hum aktsaru ahli sama. Banyak malaikat ni ahli langit lah dia panggil. Kamu dia pula langit yang ketiga, langit yang keempat pula pakak turun habis ahli sana itu. Turun mana? Turun pada masyarakat sana itu. Seolahnya mana pada hari itu hari yang pakak nanti supaya malaikat pakak masuk sah belaka Tuhan nak mari ni. Nak menyusahkan hamba dia pada hari itu. Pakak mari beri pun semua makhluk. Tu mengikut Ibn Abbas wayat hak riwayat Ibn Katsir dalam kitab tafsir dia. Pada juzuk 3 muka 316. Kadang mana nak jelas tengok wisurat. Dia kata situlah setelah mana semua makhluk pakak diberi pun belaka wa yanzilu rabbuna azza wajal. Allah Taala pun turun di situ datang mari wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Semua malaikat lapis itu pakak masuk sah belaka. Jadi semua para nabi pun pakak nanti dengar belaka, nanti tanya, nanti Tuhan nak tanya soal jawab pada hari itu. Jelas Tuhan mari Tuhan datang. Dah ada. Nabi fok Tuhan tak tahu mana tak tahu. Dak hari ya Tuhan mari tak boleh. Tahu dia tahu tak nak ayat payah. Kalau Tuhan mari pindah tempat dia kata tak boleh supaya makhluk asalnya Tuhan tak ada mari, tak ada turun, tak ada naik. Tahu dia. Belalah pergi dia pergi lagi. Tapi kita akidah ahli sunnah ni kena percaya Quran hadis ni. Tak usah main mengaku Quran hadis tapi berpercaya Quran ayat. Tak usah. Takut masuk dalam ahli bid'ah tadi hak rekoh benda hak bukan dalam sunnah Nabi bukan dalam Quran. Ni tu hayat kata mari, tu hayat tu turun nak nusak amalan hamba dia nak hukum nak qada di antara manusia, kita kata dah. Tuhan tak ada turun, Tuhan tak ada mari. Padahal tu hayat jelas wajah rabbuka. Tuhan mari. Kita dah Tuhan tak nak mari, hak mari suruh Tuhan wajah amru rabbika. Hai tak boleh gitu weh. Datang oleh perintah Tuhan akan Tuhan dah. Hak tu jelas berlaku. Tu bukan hak Quran, bukan hak Nabi, bukan hak Tuhan ada. Jangan. Tak boleh. Jangan pergi jauh. Apa yang zilu rabbuna Tuhan turun. Bukan yang zilu Tuhan turun menurunkan malaikat. Dah Tuhan sendiri. Ja rabbuka datang oleh Tuhan engkau. Yang zilu rabbuna fa'il jelas-jelas tu. Patulah kita nak klik manusia kepada asal Quran hadis tak usah dah main lagi gato tu. Dia tak awal dia tak sudah Tuhan, sudah orang lain. Nauzubillah min zalik. Jelas. Kalau kita nak klik pada hadis sunnah wal jamaah sungguh nak klik Quran hadis dah. Tak boleh dah. Nak main kata gitu. Lepas tu awal-awal Tuhan panggil pada hari tu kok. Tuhan kata ya Adam. Hei Adam,
fayaqul labbaik wa sa'daik. Itulah. Itulah sambut terbaik, bahagialah. Dia katanya semua kebaikan tu berada di tangan Engkau ya Allah. Itu dia. Fayaqulu rabbi, Tuhan kata lagi, ya Adam, hei Adam. Tuhan kecek Nabi Adam wei. Hadis pun ni, hadis muttafaqun alaih. Dia sahih Bukhari Muslim. Hei Adam, akhrij ba'san nar min zurriyatika. Itu mung waktu baiklah satu kelompok daripada itu satu kelompok daripada neraka, daripada anak cucu engkau sana itu. Fa yaqulu rabbi kam. Tu dia. Jadi Nabi ada Tuhan tanya tu mung ginilah kecek mudah-mudah kita nak faham. Mana pok anak cucu mung tu hok kena masuk neraka tu? Kamu ambil otobek okey. Mana apa tu? Pakai melekat gi cara dia gi hak dalam neraka. Semua anak cucu Nabi Adam belaka. Ya Rabbi kam. Wahai Tuhanku, berapa? Nabi Adam tanya berapa? Hak kata anak cucu dia kena masuk neraka tu. Min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'in. Daripada tiap-tiap 1999 membuh neraka. Seorang ibu syurga. Auzubillah min zalik. Tapi anak cucu ada ni banyaklah, termasuk jin jela juga. Jin manusia tu masuk juga, bila juga. Tu dia. Dia panggil katanya. Jadi masuk makhluk Allah Taala hak ada syurga neraka itulah tu. 99 buh neraka, seorang masuk syurga. 99 seorang masuk syurga. Maka di situlah hadis ni riwayat kata fa indahu yashibus saghir. Terkejut tu itulah berhubunglah oleh budak-budak. Budak tumbuh hubung terkejut. Kita terkejut. Kita terkejut lah mana rasa. Rasa tak ada lah mana tu. Di situlah dia katanya terkejut. Budak tumbuh hubung buku tu terkejut nak ayat Allah. 1000 seorang ya. 1000 seorang. Dia tapi belum tentu, hak pun belum tentu, hak masuk neraka pun nya tubik pula ada email tak kata. Tu dia. Jadi terkejut hingga tumbuh hubung. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Bos sebut kata Tuhan kata gitu tu, manusia hendak mengandung tu jatuh kandungan dia. Manusia hendak mengandung dengan maknanya bakit kiamat tu dalam keadaan dia tu mati lah ada mengandung lah mudah-mudah kok. Bakit pun mengandung jatuh kandungan dia tu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan aku tengok manusia pada hari tu Nabi doa ayat kata gila, padahal tak ada gila kali. Walakinna azaballahi syadid. Itulah ayat azab Allah tu bersangat teh. Tu dari suratul haji tu mai riwayat surah ni. Hadis Imam Bukhari mai riwayat dan juga Imam Muslim dalam kitab dia. Bakit sana itu. Mana Rasul? Fak Rasul. Nabi Adam sebagai bapak manusia. Mana Fak Rasul? Fak Rasul duk cara Rasul baris cara dia. Ya Allah Taala kata yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Mana Fak Rasul? Fak Rasul tu. Mu nak jawablah mana? Mu sapa ke dak pada umat? Sapa molek dak? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Jawab Pak Rasul kata tidak ada ilmu bagi kami. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau lah yang mengetahuinya. Maka gitulah Allah Taala tahu. Dia siapa tak dia siapa. Jawab itu mudah. Jawab itu mudah. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Saya nak tanya aku suruh mu siapa ke dak? Aku nak tanya demo nang ngerti ke dak? Masya-Allah. Tuhan tanya Nabi siapa ke dak? Salahnya tanya Nabi sore-sore. Siapa? Tanya mana umatmu? Ngerti tak? Ngerti. Tak apa. Padahal saya tahu dah. Ayat siapa tangguh tu adilnya Allah Ta'ala. Habis dah. Mana Nabi Isa dekat mana?
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Nabi Isa dia kata, Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam, labbaik wa sa'daik, ya, sambut terbaiklah ya Allah. A'anta qulta linnas, mu duk ngajar manusia kan? Attakhizuni wa ummi ilahaini, mu suruh kata mbekku dengan ibuku jadi Tuhan daripada Allah Taala ni. Sampai manusia duk mengaku kata mu Tuhan. Lepas tu mekmu tu kata Tuhan juga. Jadi mu duk ngajarlah tu kan, boleh dia mu duk kata gitu. Tanya Nabi Isa. Maza ujib tu, mana jawablah no. Jadi sebab apa? Sebab dia mu duk mengaku Nabi Isa anak Allah. Nabi Isa dah mengaku kali. Kata mek dia buat ibu itu Allah. Kerana mu duk mengajar dia malah tu kan. Sudahlah. Dia tanya siapa tangga tu, padahal tak kena tanya, tak tahu dah. Nabi Isa jawab anak, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada bagiku ku nak kata kalau benda tu bukan sebenar, nak kata buat apa? Benda tak sebenar kalau aku kata, teruk benda tak sebenar, nak kata buat apanya? In kuntu qultuhu faqad alimtah. Tapi kalau aku kata sungguh Tuhan tahu. Itu dia Nabi Isa. Kalau aku kata sungguh Tuhan tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Karena Engkau lah ya Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri Engkau. Tak ada diri, tak ada. Ni tak ada diri dia. Tapi diri yang sesuai dengan dia. Itu dia. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Engkau lah yang mengetahui benda-benda yang gaib. Itu dia. Jadi tak apa kalau itu. Itu dia. Jadi jadi mana kata saya tahu dah, cuma tanya nak kata tanya sengerti, ada tanggung jawab sengerti. Walaupun hak demo dak mengaku pun tanya juga sebab demo dak mengaku tu ke mana. Apa tidak? Tanya apa ni sengerti dah. Demo ni tanya umat dia pun dak juga. Tak ada kata kali, saja demo dak puji je. Pelajar kata Nabi Isa tu anak Allah. Maria tu bini Allah, macam-macam. Jadi mana kata akhir natijahnya bukanlah tu kali. Tu maknanya. Jadi nak royak kata, ni balik sini balik. Ulama kita di sini mai royak bersakut dengan apa yang ada pada hari kiamat ni juga. Jadi susah, bukan sutar lama. Ada situ tu. Hak kena azab lah dalam hatu tu nak royak kata. Dalam soal jawab habis cakap situ dalam hal susah tu, hak dapat kat pun ni lah. Awak kena azab pun kena azab lagi akhir-akhir habis itulah yang panggilnya. Tu maknanya. Kalau gitu dia ayat sini sakut bawa Nabi pun Nabi Isa pun kita tanya Nabi Isa pun jawab kena sengerti jelas kerana dia jawab pun ikut Allah Taala ayat jugalah. Tu maknanya. Dan selepas daripada tu juga di situlah makna katanya timur dah. Timur pakak kira ke mari tu apa serahlah. Makna kata umat Nabi semua tu caralah. Mung kelo cara ni mung tengok amalan kira macam ni masing-masing dah. Mereka pun cara tengah lusi lah nak menuju pada mana tak itu. Cuma Allah Taala kata hari tu hari yang kecek mudah-mudah katanya selepas pada kira molek tu ada surat jaminan lah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Nak ayat kata sebab ada cara siap sudah tu tubik surat. Sebab kita nak ambil cek lah ni lah, tubik surat tu boleh timur dengan sebelah tangan kanan. Tu dalil kata orang tu hidup redha dan akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh timur surat. Tuai tu umuqra'u kitabiyah. Dia nak tengok tu kitab aku ni. Dia nak tengok tu weh. Ramanya gembiranya. Tak itu. Dia nak tengok baca ni, tengok kuat apa tanya. Jadi ayat tu molek. Bila molek tu semua nak tengok. Dia yakin kata dia ni dapat keredaan, dapat catatan molek dari surat dia.
Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Hak boleh tangan kanan kiri tu. Tak usah wi pun tak apa. Itu. Kalau tak wi pun tak apa, malu kau orang timur tangan kiri ni pakai pun neraka selalu lah mudah ni. Tak usah, tak ada nak tahu lah. Pakai neraka. Tak ada nak tahu pun dah. Dia katanya. Oh, tu dia. Nak ayat atas lain dia katanya, tak tahu lah mudah kata. Dia yakin kata dia ni halaka anni sultan Yahya. Akan bernasab dah. Akan summal jahim masallu. Dia yakin kata dia akan masuk neraka. Tu dia. Nak ayat kata situ kok. Makna kata hak tu teruk lagi lah. Makna kata azab tak padai lagi situ. Tak ada. Nak pergi pada neraka pula. Kalau hak kafir tak ada apa nak kecek dah. Orang punuh tak nak kecek. Dia kecek hak ni. Hak molek ni pun dapat juga faedah di situ. Hak lagi ni hak kena neraka pula ke tak ada apa lagi. Susut habis rosan pula. Tu maknanya. Ni ayat kepada kita hak mari bersakut dengan apa dia ialah pada berlaku pada hari itu. Surat tu mari terubah sendiri. Makna kata kita boleh terima diri. Nak pergi ambil tangan kanan tak boleh. Ya nak mari hak ni amalan ni jadi mari terima tangan kiri. Tu. Lalu tu dia katanya hak timur tangan kanan tu dia katanya fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lepas tu tak ada apa lah cari ahli dia ke apa itu ni gembira lah dia nya. Kerana dia ni dapat timur mula tanya terlupa tak tahu mana adik mana kakak mana pok mana mak tahu mana lah. Tak ada. Boleh timur surat tangan kanan kok gembira dia cari keluarga dia mana adik dia mana kakak dia. Selamat ke tak selamat. Nak ujuk kalau tak selamat sikit-sikit boleh aku tolong ikut mana tak nak tolong kerana aku ni orang dapat surat catat time molek ni tu maknanya. Lepas tu pula orang kafir lah no. Aduh, orang kafir pun tak royak juga. Orang kafir tu pula tu royak juga katanya wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Surah Furqan saat itu. Nak ayat atau Tuhan panggil buat kafir semua pun mari tengok hasanat kebaikan mu buat, kejahatan mu buat atas dunia ke apa ni ambil terima juga surat. Tu dia. Surat katanya pahala tu lah hak buat baik atas dunia ke apa ada tertulis kebajikan dia, ada tulis kebaikan, ada tulis kejahatan. Hak dia duk buat sana tu. Tengok ayat orang kafir. Setengah tu dia katanya sekor kata dia tu berjaya dah. Dia rasa kata gana. Dia tak ada bimbing atas tapi dia buat baik ni rasa berjaya dia. Kerana ada tulis kebaikan sana itu. Ada tulis kejahatan. Lepas tu akhir Tuhan katanya faja'alnahu haba'an mansura. Ni tengok amalanmu ni. Kalau kita kalau nampak benda kok bukit ni mungkin mu buat tu deh. Tapi mu tak ada bimbing aku. Jadi debu yang bertaburan. Ada boleh pun. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihirrihi fi yawmin 'asib. Jadi amalan dia ni supaya kata debu bertaburan pada angin yang kuat. Jadi tak boleh ambil kalau debu duk tumpuk boleh ambil faedah juga. Ni angin kuat kan mari habis tak ada boleh faedah ke apa. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Jadi hanya usaha tak ada boleh pos karo sebab dia tidak beriman dengan Allah Taala. Tapi jawab baik tu ada tulis, mereka tulis juga kebaikan dia, kejahatan dia tu. Tapi kalau dia masuk selera dia dapat boleh terima benda tu. Zalika huwa dhalalul ba'id. Tu kat sesat jauh tu kot sesat juga pok kita sesat kan tapi tak ada jauh. Ad-dhalalul ba'id ni sesat jauh pok kafir. Jauh tak ada apa. Kita pada sesat tak jauh mana akhir kelik mudah. Tu maknanya. Ni dia panggil kata hak bersakut dengan balik ulama kita kecek tak ada banyak lah sakut dengan masalah. Dia royak kata setengah daripada azab ahwalul qiyamah wa syada'iduhu ni juga dapat faedah juga kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Kadang-kadang kena masuk syurga tu dia kena hara-hara hari kiamat bersangat teh susah ni kadang-kadang cukup dia habis pada tu kat pakai pergi pada syurga.
Dah itu. Tak podah lah. Tapi kita tu tak seduk tangga tu. Kita nak lepas kita daripada azab kubur. Kalau Tuhan nak azab kita pun kita harap kata azab dunia lah. Kita harap pun dosa kita. Salah kita balas atas dunia ni. Tak gitu, lari tak lepas dah kita. Kita bersabar, kita terima balasan. Kita masuk kubur, kita dapat nikmat kubur. Tu satu sebab yang kita dapat dengan pada malam ni. InsyaAllah ta'ala pada giliran seterusnya ada sebab lagi. Ni kita ambil sebab yang ke-8. Ada sebab yang 9 kita akan sambung pada giliran seterusnya tentang masalah dapat lepas juga hamba Allah Ta'ala tu daripada seksa tu melalui syafaat. Orang tolong wi syafaat. Nabi ke, orang soleh ke, orang wali ke, kita akan dengar pada giliran seterusnya. Cukup sekarang dulu pada ni. Jika salah silap sama istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.